Assalamualaikum. Kami sekarang berada di Bentung. Apur. Ha? Hang tak payah duk main tengah-tengah panas ni apa semua duk main. Ni semua kat Bentung nak bagi tahu orang kita duduk kat Bentung ni apa semua. Hang pergi duduk tempat lain pun orang tahu lah di Bentung. Tak tahu. Pasal aku tak tahu. Aku kena pergi kat sembok Bentung. Aku nak beritahu kat hang kata kita duduk kat Bentung. Hang silap. Patutnya hang tahu satu tempat ni kalau hang pergi hang tahu tu Bentung. Ya kau, kat mana tu? Mari sini aku. Jom. Awak hang teruk sangat. Betul. Di Bentung. Adalah Bentung. Di Bentung betul. Ini menu-menu yang istimewa yang ada dekat Kuali Kunyit. Ya, betul. Oh, tengok ni. Semua berasakan goreng menggunakan kunyit. Semua kunyit. Kunyit. Kita nak bagi tahu dululah pada hangpa semua yang ada kat dalam ni, ini adalah sotong goreng kunyit. Sotong goreng kunyit. Lepas tu kita ada ni ayam kunyit. Ayam kunyit ni memang standard lah. Lepas tu kita ada apa lain? Udang kunyit dan juga daging kunyit. Okey, Cak, dalam banyak-banyak dia apa yang hang perasan? Yang aku perasan. Yang aku perasan apa kelainan yang ada goreng kunyit ni dengan tempat goreng kunyit tempat lain? Apa yang perasan? Yang aku perasan sebab dia macam berempah sikit ya. Ya. Kan? Dia lagi betul dia macam merayak-rayak sikit. Merayak sikit. Dia banyak tempat lain dia kering kan, kita goreng kering betul. Ini dia jadi macam nampak macam memang menyeerakan. Nampak menggiurkan lah. Menggiurkan. Lepas tu kita ada lagi menu istimewa. Kita ada ni kangkung goreng. Kangkung goreng aku suka ni makan jenis kangkung ni. Lepas tu ni adalah set dulang. Kita ada ayam geprek. Ayam geprek ni dia ada ayam goreng, kangkung, lepas tu kita ada ni gajus. Sebab apa dia tak mau bagi pedas. Ini sedap ni, sedap ni. So kita rasalah. Dah halang dah dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Amin. Amin. Rupanya kat Bentung ni ada makanan yang sedap macam ni tu. Ada. Kita rasa. Ui, dia kasar dia punya. Apa dia? Gajus kan? Ini kari. Aku baru tahu sebenarnya gajus ni. Dia bubuh tak mau bagi dia pedas sangat. Ya ke? Tengok Cak. Ni kuah kari Kedah memang tak lari lah. Dia pun gila pakai kari dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ni aku tak pernah makan kangkung goreng. Ni first time ada dekat Kuali Kunyit. Ni kuah kari dia Cak. Jadi ini roti boleh. Ini kalau cicah roti memang sangatlah. Cicah roti dia rasa macam kari-kari dia nak lemak sikit. Dia tak kedekut santan ni, masak kari ni. Bismillah. Aku bila tengok lauk banyak sangat ke depan, aku jadi rabung betul. Nak ambil tengok, nak rasa sotong ni. Tak rasa sotong ni. Nak makan gajus kan? Dia lemak. Gajus ni dia kena, tidak dia lemak. Kan? Aku mak terang tak, aku tak pernah lagi makan nasi geprek ni dengan gajus ni. Rupanya gajus ni memang sedap dia berbuat dengan geprek. Ayam geprek memang dia kena buah gajus ni. Daging dia tak lepas kering. Daging ni nampak macam basah-basah sikit tau. Dia tak kering. Kan, daging dia kan. Lembut lagi. Daging korban. Aku punya. Rasa. Rasa boleh. Tapi daging kunyit kita tak nampak ada kunyit tu. Sebab daging ada hitam. Dia pula tapi rasa. Dia lembab-lembab. Potong. Memang. Ni antara favourite aku ni. Ini kalau nak sedap lagi Cak. Pergi candak naik. Allah. Terus goreng. Kan, terus goreng. Sambal dia ni aku rasa dia tenyih. Kan ayam geprek dia kena tenyih. Dia betul. tenyih. Gajus ketul-ketul tu. Kuahnya sedap. Macam tak kuah lagi. Teruk sup tu. Ni hebat tu. Rasa sup dia. Ya. Kita lalu kalau minum makan, orang minta sup kosong cerai. Banyaklah tempat. Jarang lagi kita jumpa sup yang memang ada rasa, tapi yang ni rasa bukan cerai, bukan air sejuk dia bagi. Ni kalau kita bawa budak-budak, anak family yang bawa anak-anak, tak mau nak makan macam pedas-pedas, dia tak pedas. Kan? Anak suka makan kuah sup. Ni kuah sup ni memang terbaik. Ni apa sambal ya? Sama. Sambal yang mana? Kuah sup tak cukup. Ni minta lagi. Minta masuk Ya, sambal apa? Mas dia ni sambal untuk ni kot ayam kunyit. Ayam kunyit. Dia ada macam-macam tu. Dia macam sikit. Dia kalau kat Bentung ni, Selim dia ni, hang selalu jalan mana kat Bentung? Aku Bentung ni kalau aku main tu lemak toki lah. Itu memang benar yang dah top. Ya, benar top. Dah. Ni ayam kunyit dia kena makan kicap-kicap je ni Cak. Betul kan. Tapi tak apa, kicap pun tak sedap tau. Aku cuba rasa tengok kuah dia, dia sebati dengan kicap tu rasa macam mana. Udang. Sedap sambal.
Tak rasa udang tau. Sekejap. Oh. Ngam. Lo ni Bentong ni semenjak ada highway baru tu kan, tepi Raut kan. Jarang orang masuk kat ni. Nak bagi tahu sebenarnya hampa kena masuk dekat Raut, ada nak pergi ke Raut ke nak pergi Gua Mesang, hampa try masuk sebabnya banyak makanan-makanan yang memang best dekat Bentong ni. Kalau satu dia ni cuma tempat ni jarang orang main sebab apa? Dia tak wider. Betul. Dia tak wider. Dapat dia belah dalam sikit kan. Tapi hang perasan tak? Hang perasan tak? Sejak kita duduk dari pagi tadi, berapa ramai orang main. Ramai gila orang main. Tapi bukan dia main duduk berumun beratok, dia main keluar. Mungkin lepas kerja kot, main beli balik bungkus hilang kan. Sebab yang jenis ni banyak orang beli bungkus hilang. Beli bungkus balik kan. Tapi apa-apa pun kalau nak makan santai-santai tengah hari memang terbaik. Dia buka bila pukul apa? 11? 11 kan? 11 sampai? Petang. 11 sampai petang. Tak pasti sampai malam ke petang. Tengok ada. Tapi boleh tempah lah sebab apa? Kita ada tempahan dah juga. Abang boleh tempah set-set macam mana benak. Teribuk habis. Aku perasan. Toke ni dia sebenarnya nak bagi sedekah. Pasal apa? Lepas angkat aku. Hang perasan tak? Setiap orang makan tengok nasi dia. Portion dia macam 2 orang makan tu. Berlambak dia bro. Berlambak. Bagi banyak makan. Kadang aku takut macam tak habis lah. Tapi habis. Sebab apa? Dia makanan dia bukan makanan. Kalau kita mungkin dia bubur kari ke apa-apa, dia makan tak boleh pi lah. Tapi yang ni, sebab dia makan jenis goreng-goreng macam ni, memang boleh. Hang boleh lajak kan? Betul? Puas hati. Ni puas hati kan? Ni antara makan yang relax puas hati lah. Portion dia banyak. Tak berat. Tak berat apa berat kan? Cumanya makan yang simple. Aku makan kangkung macam makan rumput tu. Oh, nampak apa? Zikir? Sedap. Sedap. Oh, sedap. Duk tunggu kita makan dia dah rasa pedas sikit ni. Minta ayak sikit. Udang dia mana? Ayak ni, ayak. Amai. Dah simpan apa? Dia tak main hantar, dia tunggu tentu kita dia takut sebab dia tengok kita takut kan. Tak apa. Main tak. Dia tak tahu tak boleh menyawa. Yang mana saya punya tadi? Mana? Masih adik ni. Nak bagi tahu dia ada ayak special juga ni. Macchiato apa, macchiato limau, macchiato apple, macchiato sati. Semua. Mojito kan macchiato? Macchiato kan mojito. Aku pun tak tahulah. Mojito. Air mojito. Macam kat negeri Jepun. Mojito patah. Mojito ke apa ke. Dan dia minum dulu sekejap. Dia dah sampai ke langit pedas. Dia pedas tapi sedap lah kan. So kena minum ayak sikit lah. Cover balik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya mojito apple. Buat buat ni. Mana buat ni? Apa? Ayak mata keluar. Ayak mata. Ayak mata mau keluar. Apa yang pedas kan? Dia pedas pun tapi aku suka, sedap. Mojito ni dia rasa macam mana? Macam Sprite tak Sprite? Ya. Dia sparkling. Oh. Ayak ni dia buat sparkling. Ni budak-budak kat sekolah ayak tadi ni. Pedas sampai mana? Dia bukan berbuaya apa, dia buat sparkling ayak kosong tu kan. Oh. Dia macam gas lah. Bismillah. Allah. Mantap. Oh. Sotong ambil, ayam ambil. Kesian kat udang tak ambil. Aku ambil makan ni. Ambil lah. Tu hang buat ikut. Mana? Udang kau bau udang mana? Udang baru. Udang baru kan? Aku sebabnya udang aku kurang sikit makan. Tapi tengok mana dia tu aku suruh makan tu. Tak banyak kurang tu bagi aku. Udang ni besar. Udang besar tengok. Ni udang ni kalau kita beli ni dia saiz Kilo 40. Kilo 40, kilo 38. Baik. Allah. Jadi kalau kata main bentung lepas ni, kalau balik Raut lah. Boleh lah. Boleh singgah sini lah. Singgah. Memang aku singgah. Makan puas hati. Sup dah sedap. Sup dia memang power. Dia kat sini ada banyak kedai sebenarnya. No? Ada macam-macam kedai. Tapi salah satu benda yang aku tengok paling ramai orang ramai sini ya. Orang ramai sebab apa? Menu dia mudah, menu senang. Senang dan Orang mudah. tak pening kepala. Orang boleh order. Lambak oh. Masih boh. Harga bajet kan. Betul. Nasi ayam geprek ni aku makan. Satu portion tak sampai RM10 je. Tak sampai. Satu portion tak sampai RM10. Tengok portion lah, tengok dia ambil lah. Dauk. Kau tambah sampai lah. Yalah. Ambil jangan tambah-tambah pula.
Oh ni dah abang mahal yang nak tambah-tambah nak minta murah. Kalau ni kita pun faham peniaga-peniaga kita kan. Peniaga semua hadapi tekanan hidup, peniaga barang semua mahal bulan. Betul. So kita harap orang-orang yang membeli pun faham lah. Betul. Janji kita sajikan, peniaga-peniaga ni sajikan makanan-makanan yang memang sedap. Itu yang penting. Bagi sedap, kadang-kadang kita bukan nak kira sangat kan. Kira orang harga mahal sikit tak apa. Janji sedap. Jangan makan tak rasa. Kan? Sup bagi air sejuk. Marah orang. Betul aku sokong. Ini sup rasa adik. Ini sup memang rasa. Cacah macam tak suka sup ah. Aku saja nak makan lah tapi hang dapat derah lah. Aku tak tahu cakap macam mana. Sup dia sedap. Tengok bahan dia. Walaupun mangkuk kecil. Biar tengok bahan dia tu. Dia tak kena kut bahan. Wah, penuh. Nah, bunga bawang tak bawang apa semua. Okeylah kan. Tu. Dia kita nak berdekat. Ya. So pada hangpa semua, hangpa boleh main singgah dekat Kuali Kunyit, dekat Bentong. Senang je, hangpa boleh search, boleh cari. Type je Kuali Kunyit, hangpa boleh sampai kat sini. Dia macam medan selera lah. Medan selera Bentong. Medan selera Bentong. Hangpa main kat sini makan, memang puas hati. Menu dia ada macam-macam, ada sotong, ada ayam, ada udang, ada daging, ada ayam geprek juga. Ya, kat sini pun relax, dia tak panas sangat, ada parking penuh. Kan? Selesa. Kan? Dan tak hangat sebab dia keliling pokok-pokok apa semua. Betul. Kan? Boleh mai sini. Terima kasih yang dah tengok video daripada Abang Donat channel ni. Jangan lupa subscribe, tolong bagi tahu dekat kawan-kawan jugalah. Menu istimewa ada di Bentong. InsyaAllah. Kami makan dulu. Kita jumpa lagi nanti. Nak bagi tahu ni. Kalau kata ada nak review kedai mana-mana nak panggil kami, kan? Bagi tahu. Jangan malu-malu pula. Kita bagi harga adik-beradik punya Jangan duk serius sangat. Baik. Assalamualaikum.